Okay guys, welcome back to my channel. Okay, aku hari ni mission dia, aku dengan wife aku nak pergi cari barang. Sebab aku punya anak punya sekolah, diorang ada buat macam mana ya? Transportation day. Okay, diorang ada buat transportation day punya kostum. So aku kena create satu kostum pakai barang-barang recycle untuk anak-anak aku. So aku plan aku nak buat satu ambulance, satu lagi train. Lebih kurang macam tu. So aku sebelum tu nak kena pergi cari makan dulu. Aku nak bagi makan dengan wife aku, lunch dulu. And then dah settle, korang ikut aku pergi cari barang. Okay? So aku decide untuk pergi ke Sunway Pyramid sebab dekat sana ada DIY. And kita orang nak makan makanan Korea dekat sana kan, yang makanan Korea. Okay, sebab wife aku teringin makanan Korea. Okay, sekarang pukul 12.40. So aku kena ambil anak aku lebih kurang dalam pukul 5.30 lah. So ada masa lagi dalam lebih kurang 5 jam, 4 jam setengah macam tu lah. So agak rushing tapi tak apa. Kita orang dah sampai Sunway Pyramid. Sekarang nak pergi cari makan. Kita orang decide nak makan K-Fry Yes. Bukan kita orang decide lah, wife aku yang decide. Teringin. Aku tak rasa pun nak makan K-Fry, tapi tak apa lah, dia dah teringin kan. Sayang, you excited ke nak makan ni? Tak. You? Tak, macam okay, untuk para lelaki lah, macam aku macam pelik lah. Macam cakap kenapa nak kena makan ayam, lepas tu balut dengan mozzarella cheese. Macam sumpah macam tak sedap langsung sebenarnya. Tapi macam tak apa lah, aku makan je lah. Nak buat macam mana kan. Tapi boleh dengar kan. Boleh kot. You tutup. Tak tutup. Aku yakin para lelaki sebenarnya tak suka pun makan K-Fry, tak suka pun makan benda-benda yang macam fancy-fancy. Mostly korang makan pun sebab wife korang yang ajak ataupun girlfriend korang ajak, betul tak? So macam tu lah, macam K-Fry kan. Aku tak nak ulang sekali lagi lah, tapi cheese, ayam macam tak sedap. Serius tak sedap. Sorry lah, sorry peminat K-Fry, aku minta maaf. Sayang, first bite. Panas ya lagi. Baik. Tapi ni ayam basic je, tak ada balutan cheese pun. Ya, dah. So aku prefer makan ayam goreng lah. Sebab ayam yang merah tu pedas gila. Manis lepas tu pedas. Rasa ni acceptable lah. So macam makan nasi dengan
rakus tak rakus. Air aku pun dia minum. Lepas tu dengan merah-merah kat sini kan, main pegang je air orang. Air dia kat tepi situ padahal betul-betul rakus ada ni. Aku kan makanan yang aku boleh terima lah, macam pasal Korea ke apa ke, Jepun ke, Kyochon aku boleh terima, sushi aku boleh terima lah, tapi tak boleh selalu. Lepas tu sukiya, itu 3 je aku rasa aku boleh terima. Yang lain semua kan memang aku takkan boleh terima. Itu pun sukiya pun aku nak accept makan dia punya sup tu pun makan masa jugalah, take time juga untuk aku terima. Sebab dah selalu kena teman, teman-teman lah. Okey, macam tu lah. Okey, aku dah settle. Aku tak berapa minat lah, so aku tak makan banyak. Wife aku tak settle lagi sebab dia memang suka makan cake fry ni lah. Dia memang sangat-sangat suka. Tengok muka dia, happy je kan. Kita yang terseksa kat sini, kita yang merana Okay guys, so damage untuk makan hari ni RM88.80. Agak pricey. Tak berbaloi untuk aku, tapi berbaloi untuk wife aku. Asalkan dia happy, okey je. So next destination kita nak pergi ke DIY. DIY bawah lah sini. Okay. So nak cari barang semua dalam DIY lah. Kalau boleh, kalau semua ada dalam tu, lagi cantik. Sekarang pukul 2, so aku ada lagi masa lebih kurang dalam 3 jam lagi untuk aku beli barang dan untuk aku drive pergi ke sekolah anak aku, berjalan dengan jam. So aku harap sempat. Ya, Insta tu bagi $1.85. Oh, murah kak. Aku dah sampai DIY. First item yang aku nak cari adalah selotip. Selotip warna apa yang warna biru? Warna merah ni kita nak decide dulu kita nak buat apa. Kalau fire truck kita kena warna merah lah. Okay, so warna merah dengan biru lah lebih kurang lah. Borin. Kotak dia yang dekat rumah tu sekarang tu. Okay, tengok ni banyak. Warna merah. Tak payah kat air dekat. Ya Allah, dia senawa. Apa lah, kau on YouTube sekarang tolong lah jangan cut footage ni. Wife aku senawa memang macam tak tahu lah nak cakap. Habis tu ketiak dia tu dia tak tahu. Nak sangat aku post kat YouTube. Nak sangat. 4 cukup kan? Kan? 4 cukup kan? Sebab Tahu ni kan banyak ke? 4 cukup kot. Okay, saya tahu. Okay, so here's the fire truck Okay, tutorial. so sekarang Here we go. tengah tengok colour apa yang kita perlu dapatkan. So kat sini ada warna hitam, warna merah dengan warna kuning yang aku akan belilah. Okay, aku dah jumpa dah gam dengan ribbon. Ribbon ni untuk buatkan dia punya yang tempat menyangkut dekat bahu tu. And gam ni nanti aku nak gam tayar dia. Sekarang tengah cari pisau lipat pula. Okay, barang dah complete. Sekarang aku nak bayar and terus balik. So nasib baik akak ni pun ada kotak ekstra. Aku terus minta dekat DIY je. Lagi satu kotak dekat rumah. So ni minta dekat akak ni sebab akak ni baik bagi kita satu. Okay, aku dalam kereta sekarang. Baru lepas ambil anak aku sekolah. Ni on the way balik jalan jam. Sekarang pukul 4 suku. So okey lagi lah. Okay, kita orang dah sampai rumah. Sekarang ni nak settlekan dia punya kostum ni lah. Aku buat bas, wife aku buat Fire truck. Fire truck. Okay. Daya buat apa? Wow, buat lubang-lubang. Ni sebenarnya kotak ni kotak tisu kan? Ni kotak tisu. Lubang ke tengah-tengah. Ni kotak tisu, ni kotak daun ni. So aku tampal dulu semua macam ni, and then aku potong macam ni. Ni untuk adik dia. Ni untuk kakak dia. Kakak dia besar sikit lah. Okay. And sebenarnya vlog ni dah lama, dah seminggu aku tangguh. Basically yang masa tadi korang tengok tu aku pergi beli barang tu, itu minggu lepas sebenarnya. Tak apa, nanti korang follow lah, aku tunjuk korang result dia macam mana. Halfway. Apa tengok tunjuk. Nampak ni dia punya cermin tapi ketot lah. Macam nampak macam sengit. Mana depan? Ketot gila. Depan ni sini nak buat dia punya cermin tu. Sebab kotak ni dia kecil, so nampak dia macam ketot. Rasa tak cantik. Okay, ni bas dia yang aku dah buat. Kejap kakak. So ni cermin depan. Ini untuk cermin dia bahagian kiri. Ni belakang.
Lepas tu ni yang bahagian kanan. Tapi yang ni tak siap lagi sebab line ni aku nak nipiskan. Nampak, tengok siapa yang busy ke. Siapa yang terpaling busy tu. Ya buat apa? Bye bye. Kiss. Okay, progress. Aku dah siap buat line ni semua. Tingkap, tayar dia. And sini pun sama juga. Cuma tinggal last nak tulis perkataan bas je bahagian depan ni. Macam tu. Lepas nak letak yang tempat yang sangkut tu lah, kat sini dengan sini. Okay guys, akhirnya sekarang pukul apa yang? Okay, dalam pukul 11. Okay, kita orang start benda ni pukul 8 lah lebih kurang. Pukul 11 baru settle. Ini wife aku buat. Ini mula nak buat sebagai fire truck. Tapi dah tak larat, kita jadikan dia sebagai ambulance lah. So at least ada lah kan. Jadilah kan. Aku punya yang ni. Aku punya ni. Aku tetap pada visi. Aku nak jadikan school bus. Aku jadikan betul-betul school bus. Okay. So ni budak tu seorang lagi ni. Dia daripada tadi tak give up. Suruh tidur tak nak tidur. Menangis 4-5 kali. Lepas tu duduk termenung. Dah ngantuk tak nak tidur. Duduk menung. Duduk menung apa tadi Okay, so that's it for today. Thank you for watching. Itu sahaja yang aku nak share dekat korang. Hope korang suka. And minta tolong jangan lupa subscribe. Tolong subscribe. And follow gak. Subscribe. And turn on the notification bell. Lepas ni kalau aku upload video, korang akan dapat notification. And like video aku, share. Okay, itu saja. Bye-bye. The next morning. Nino. Kakak apa? Villain. Adik? Bam. Cepat Nino. Nino.